Jadi dihormat dan para tetamu jemputan yang dihormati, Alhamdulillah pertama sekali marilah kita sama-sama mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur dan dihormat dan kesemua para tetamu jemputan ke Majlis Anugerah Kebun Kejiranan Bandar LA21 KL tahun 2025 yang diadakan pada hari Selasa 21 Oktober 2025 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bertempat di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Untuk makluman bersama, penganugerahan yang akan disampaikan pada hari ini adalah dalam menghargai dan mengiktiraf semua pihak yang terlibat menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar mampan dan berdaya huni berteraskan kepimpinan Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ingin merealisasikan konsep 4P, Public, Private, People and Partnership. Untuk itu, apa kata kita berikan tepukan yang paling gemuruh atas penglibatan dan usaha murni yang dibawakan sebelum majlis dilangsungkan pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat berkumpul pada petang yang bermakna ini bagi meraihkan Majlis Anugerah Kebun Kejiranan Bandar LA21 Kuala Lumpur 2025. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, khususnya kepada Yang Berbahagia Datuk Bandar atas kepimpinan berwawasan dan keprihatinan dalam menjadikan Kuala Lumpur bandaraya rendah karbon dan lestari serta memberi sokongan penuh kepada program Kebun Kejiranan Bandar LA21 Kuala Lumpur ini. Anugerah Kebun Kejiranan Bandar LA21 Kuala Lumpur merupakan inisiatif strategik di bawah program LA21 Kuala Lumpur yang mencerminkan semangat kerjasama antara pihak berkuasa tempatan, komuniti dan juga sektor swasta. Ia diwujudkan bukan sebagai satu pertandingan. Anugerah ini bukan pertandingan, tetapi ianya merupakan satu pengiktirafan terhadap usaha komuniti dalam membangunkan kebun kejiranan bandar sebagai ruang hijau yang memberi manfaat sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Adalah menjadi matlamat utama anugerah ini adalah untuk menyemai budaya kelestarian dalam kalangan warga kota, meningkatkan kesedaran tentang peranan kebun komuniti dalam mitigasi perubahan iklim. Ketiga, memupuk semangat kejiranan dan kebersamaan serta menyokong aspirasi di BKL ke arah bandar sejahtera dan rendah karbon. Yang Berbahagia Datuk Bandar serta hadirin yang saya hormati, tahun ini Anugerah Kebun Kejiranan Bandar menampilkan 3 kategori utama, iaitu kategori kebun komuniti penduduk, kebun komuniti institusi pendidikan dan juga sekolah, serta kategori Best of the Best. Sebanyak 38 penyertaan telah diterima meliputi 16 kebun komuniti penduduk dan 22 kebun komuniti institusi sekolah. Penilaian telah dibuat berdasarkan 5 kriteria utama meliputi aspek sosio-budaya, alam sekitar, ekonomi, pengurusan projek, mapan dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Buat julung kalinya diperkenalkan Anugerah Datuk Bandar Kebun Mampan Rendah Karbon bagi mengiktiraf kebun komuniti yang mengamalkan pertanian bandar mampan dan juga berimpak tinggi dalam mengurangkan jejak karbon. Kita juga memperkenalkan pada tahun ini Anugerah Wira dan Wirawati Kebun Kejiranan bagi menghargai individu lelaki dan juga wanita yang mempunyai ciri kepimpinan yang boleh menjadi suri tauladan dalam memperkasa komuniti kebun. Selain itu, 5 anugerah khas juri turut diberikan bagi mengiktiraf Kebun Kejiranan Bandar yang unik dan juga mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Ia merangkumi Anugerah Kesepaduan Jaringan Sosial dan Industri, Anugerah Komuniti Agropreneur Berimpak, Anugerah Amalan Hijau Lestari,
anugerah Lanskap Iko Hidu Pelancongan dan juga anugerah Tunas Harapan. Tidak dilupakan juga anugerah sokongan unggul rakan kongsi khidmat komuniti ataupun kita kenali sebagai R3K bagi mengiktiraf rakan kongsi yang aktif menyokong program kebun kejiranan bandar. Sebagai ketua juri, saya amat berbangga dengan penyertaan tahun ini yang menunjukkan peningkatan dari segi kreativiti, inovasi dan juga semangat kelestarian serta perpaduan di kalangan warga kebun. Kita nampak dengan jelas ya, perkara ini timbul ataupun wujud di kalangan komuniti kebun. Setiap kebun mempunyai cerita unik. Dia masing-masing ada kekuatan dia dan ada cerita-cerita unik mereka masing-masing. Ianya meliputi tentang harapan mereka, tentang kerja keras yang telah mereka laksanakan daripada tanah yang kosong kepada tanah yang telah dibangunkan sebagai kebun komuniti. Dan juga mereka mempunyai aspirasi menjadikan Kuala Lumpur sebuah kota hijau dan manusiawi. Kebun kejiranan ini bukan sekadar ruang tanaman, tetapi taman kehidupan dan pepadan sosial, tempat nilai komuniti dan kasih sayang terhadap tanggungjawab alam disemai bersama. Inilah ruh sebenar kebun kejiranan bandar LA21 Kuala Lumpur, bahawa kejayaan sesebuah bandar lestari bergantung kepada penglibatan aktif masyarakat di akar umbi. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semua kebun-kebun komuniti yang ada. Tahniah. Akhir kata, bagi pihak panel juri, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada DBKL yang bahagia Datuk Bandar, rakan-rakan juri serta semua peserta atas komitmen dan inspirasi yang luar biasa ini. Semoga anugerah ini menjadi sumber inspirasi untuk memperluas jaringan kebun komuniti di seluruh Bandaraya Kuala Lumpur, bukan sahaja sebagai ruang hijau tetapi sebagai simbol kebersamaan dan kelestarian bandaraya masa depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang yang penuh makna untuk meraihkan Majlis Anugerah Kebun Kejiranan Bandar Local Action 21 LA 21 Kuala Lumpur bagi tahun 2025. Cuaca pun baik nampaknya petang ini. Saya agak khawatir jugalah kalau hujan pun rahmat jugalah. Tapi walau mana pun tengok cuaca pun baik dan tidaklah berapa panas sangat. Dan hari ini kita raikan wira-wira hijau Kuala Lumpur, komuniti yang menghidupkan kota yang dengan kasih sayang, dengan ilmu dan juga dengan semangat kejiranan. Saya juga ingin mengucapkan, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Profesor Dr. Osman, rakan saya. Lama dah kita berkenalan. Selagi sebelum saya semasa saya menjadi yang dipertua Majlis Perbandaran Seberang Perai lagi, saya telah bertemu dengan Profesor dalam LA 21, benda yang sama. Dan selaku ketua juri serta seluruh panel penilai atas dedikasi dan kepakaran yang telah pun diberikan. Ucapan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di DBKL, para peserta dan rakan-rakan kolaborasi strategik yang sentiasa komited menjayakan program ini dengan semangat yang luar biasa. Seperti montaj yang telah pun ditunjukkan tadi, saya amat terharu melihat pada 10 tahun perjalanan. Yang paling terharu sekali yang last kali itu, dia telah menyatakan 4P, sebut elok tu, Public Private People Partnership. Dah sampai dah konsep 4P ni ke akar umbi. Alhamdulillah. Saya kalau bercerita tentang petani ni, saya very close to my heart sebab saya anak petani. Saya pernah bercucuk tanam, pernah mengusahakan bidang bersama dengan arwah mak dan ayah saya.
ke sawah padi. Saya tak pasti berapa ramai yang ada pengalaman bersawah padi. Daripada menyangkul sawah dengan mengubah, dengan menuai, dengan membanting padi, dengan menjemur, lepas tu menjadikan dia beras, dengan membuat emping dari malam, emping, sekarang ni orang kata cereal, tapi kita dulu makan emping. So itulah pengalaman saya, dan sentiasa bertani semasa dengan di kampung dahulu. Setiap kali saya balik daripada Penang, arwah mak saya akan sembelih ayam kampung. Kami tak pernah makan ayam daripada bandar, mesti ayam kampung. Dan saya ini terbawa-bawa semasa saya menjadi Datuk Bandar di Pulau Pinang. Memang ada residensi Datuk Bandar, dan saya telah bercucuk tanam. First thing saya tengok, tanah di belakang, cucuk tanam. Paling penting sekali, cili padi kena ada. Wari 9 kan, kena makan cili padi. Sama juga semasa saya di Nairobi, semasa saya di United Nations, saya telah pun bersama dengan suami telah pun bertani. Saya mempunyai ayam sebanyak 349 ekor. The last day saya nak balik ke sini, saya telah mengira 349 ekor ayam. Of course itu ayam Kenya lah, Kenyaki nama dia. Dan setiap pagi itulah satu santapan, contohnya satu healing. Orang sekarang ni kalau healing lah, sebelum pergi pejabat, pergi kutip telur ayam. Wah, bawa bakul pergi kutip telur ayam daripada Durban. Dan saya juga ada 27 ekor itik. Saya bela itik, tapi itik Kenya lah. Dan saya boleh buat telur masin. Telur ayam tu saya jual. Saya jual kepada ambassador yang duduk di Nairobi. Dia orang ni kita buat iklan organic eggs, organic chicken and organic salted eggs. Of course dia punya harga US dollar lah. Satu biji tu memang mahal lah kalau kita convert dengan ringgit Malaysia. Dan saya telah pun menanam sayur. Semua ada sayur daripada Malaysia pun saya ada masukkan dalam beg kain, dan saya bawa masuk ke Kenya, sebab kita ada VIP lane kan. Lepas lah tanam pokok ubi, serai, daun pandan. Senang nak susah nak cari daun kari, nak cari di sana. So kiranya kalau kita lihat dari segi kecintaan kepada urban farming ni memang very close to my heart. Dan semasa satu hari itu Deputy Secretary General United Nations, Madam Aminah Mohamad, dia datang ke rumah saya dan dia nyatakan kepada saya dalam ucapan dia, "You should go to Maimunah's place, because that place is what is SDG is all about." Kita kata SDG, tapi kita tak buat. Itulah ucapan Deputy Secretary General semasa dalam UN Habitat Assembly di Nairobi. Dalam ucapan dia, bahkan dia datang ke tempat saya, dia lihat we mean what we preach. Kita buat apa yang kita nyatakan. Dan saya zero waste di rumah saya, tak ada waste langsung. Sampaikan dia solid waste management daripada Kenya, dia masuk, dia kata, "Where do you put your waste? I didn't see any green plastic and the yellow plastic outside your house. Where do you put your waste? Are you," dia ingat saya ni duk simpan waste dalam rumah. So kata, "No, I have no waste. I'm zero waste." So dia orang terkejut. Dan jadilah rumah saya ni di Nairobi jadi satu macam sekolah datang ke rumah saya, dan juga komuniti datang ke rumah saya, seolah dia jadikan rumah saya itu sebagai lab. So di sinilah kalau dilihat dari segi urban farming ni, saya memang happy, memang suka. In fact sekarang pun saya sedang mengusahakan ada sikit tanah di Kuala Pilah. Saya dah ada 3 kolam, dah ada ikan, dah makan dia punya hasil. Ada ayam, insyaAllah akan bela kambing, dan juga dia orang suruh bela lembu. Tapi tengoklah, kambing tu senang sikit lagi. So itulah kalau saya bercakap tentang bertani dan urban farming ni, saya jadi lively lah. I mean, I have the energy when we talk about that. So inilah, melalui platform urban farming ni lah saya minta menyatukan BKL dengan komuniti, institusi pendidikan, sektor swasta,
dan juga selaras yang selalu saya tekankan konsep 4P, di mana kita lebih kepada bila kita menyatakan tentang rendah karbon, menyatakan tentang inklusif. Kadang-kadang this UN jargon ni susah kita nak explain, tetapi dengan adanya urban farming ni, inilah dia yang dikatakan climate change, inilah dikatakan food bank, inilah dikatakan rendah karbon dan sebagainya. Sebab kita tak perlu pergi ke pasar, naik kereta, ada karbon, kita turun, kita ambil barang-barang makanan kita, kita masak. Inilah yang dikatakan reduce carbon emission. Dan ini juga semangat City for All, di mana kita juga telah pun mengadakan plan induk masyarakat rendah karbon Kuala Lumpur 2030 dan hala tuju Kuala Lumpur sebagai bandaraya yang livable dan juga livable pada penduduk-penduduknya. Di samping itu juga saya tersentuh sedikit dengan ungkapan Ketua Juri tadi, kebun kejiranan bukan sekadar ruang tanaman tapi taman kehidupan dan perpaduan sosial. Ini adalah amat tepat sekali. Dan dengan aspirasi kita, dan kebun kejiranan ini bukan hanya tempat untuk menanam sayur saja, tetapi sebuah ekosistem komuniti yang positif. Kadang-kadang masa tanam sayur membawang jugalah sikit-sikit kan, tapi membawang tu sikit-sikit je lah, membawang yang positif lah, dan elok jugalah untuk sebagai komuniti. So di sini adalah penting untuk kita melihat kepada perubahan iklim, menyerap karbon, menurunkan suhu bandar, menguruskan air hujan, dan sekarang ni dah ada pula menggunakan sistem solar. Baru-baru ni saya berjumpa dengan, masa saya turun, dia kata, Datuk, kami dah gunakan solar. Kami punya kebun bandar dah ada solar. Jadi dah ada inovasi dan juga aktiviti yang dinyatakan. So, alhamdulillah kita melihat, saya dimaklumkan peningkatan penyertaan tahun ini meningkat 50% berbanding dengan 2 tahun yang lalu, dengan 38 kebun komuniti mengambil bahagian, terdiri pada 16 komuniti penduduk dan 22 institusi pendidikan. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa budaya hijau semakin subur di kalangan warga kota. Lebih ramai pelajar, jiran dan sukarelawan turun padang untuk menanam, mengitar semula dan berkongsi hasil kebun bersama masyarakat. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta dan juga pemenang yang berjaya menyalahkan aktiviti dan komitmen masing-masing. Inovasi tahun ini menunjukkan bahawa pertanian bandar boleh menjadi ruang pembelajaran, terapi dan sumber anugerah dan juga sumber makanan lestari kepada komuniti. Buat julung kalinya, anugerah Datuk Bandar, kebun mampan rendah karbon diperkenalkan bagi mengiktirafkan komuniti yang benar-benar mengukur dan mengurangkan jejak karbon, sama ada melalui penyambatan air dan tenaga, penggunaan bahan kompos, penglibatan komuniti rentan dan inisiatif pendidikan hijau. Ini salah saya cadangkan semasa mesyuarat. Alhamdulillah pihak komuniti dan telah pun mengambil ini secara positif. Dan penerima anugerah Wira dan Wirawati Kebun Kejiranan serta anugerah sokongan unggul rakan kongsi khidmat komuniti kita raikan pada hari ini sebagai tanda penghargaan pada individu dan organisasi yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan program ini. Tahniah pada semua anugerah, yang penerima-penerima anugerah. Setiap usaha adalah inspirasi kepada Kuala Lumpur yang lebih hijau dan juga berdaya tahan. Saya percaya kejayaan hari ini bukan noktah tetapi permulaan untuk memperluaskan lagi jaringan hijau di seluruh Kuala Lumpur. Dan di BKL juga terus memperkokohkan sokongan melalui bimbingan teknikal dan latihan kepada komuniti baru, menyediakan kit kompos komuniti secara berfasa, serta pelaksanaan program mentor-menti antara kebun pemenang dan kebun baru. Sebagai menghargai usaha tuan-tuan perempuan, saya ingin berkongsi pada tahun 2026 bajet untuk urban farming akan dipertingkatkan. Berapa saya tak boleh beritahu lagi lah sebab belum lulus lagi. Tapi saya telah pun menyatakan bahawa pada rakan saya nampak ada baiknya kebun ini di mana dia menjadi sumber, bukan hanya sumber makanan tetapi juga sumber keuangan. Ada pekebun-pekebun yang telah menghantar WhatsApp kepada saya dengan gambar di mana Jaya Grocer datang mengambil hasil-hasil mereka. Pada saya satu impian di mana Jaya Grocer ataupun yang lain supermarket datang ke kebun-kebun
kita dan juga mengambil hasil daripada Tentera Perempuan. Itu adalah satu kejayaan, dan melihat kepada that WhatsApp, saya telah menyatakan bahawa tahun 2026 saya akan meningkatkan sumbangan bajet untuk urban farming. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penerima anugerah dan peserta. Bagi komuniti yang belum berjaya, jangan berputus asa. Setiap benih yang ditanam hari ini akan menyuburkan masa depan Kuala Lumpur yang lebih hijau, sejahtera dan penuh kasih sayang. Sasaran kita mudah. Setiap zon dalam Bandaraya Kuala Lumpur sekurang-kurangnya satu kebun komuniti baru menjelang tahun 2026. Boleh tak? Bukan yang ada sahaja, yang kita kena tambah lagi. Yang menang boleh tak jadi mentor bagi yang baru bermula? Boleh, ya? Marilah kita sama belajar. Saya pun masih lagi belajar. Jom kita hijaukan. Hijaukan taman kita, hijaukan kawasan kita, hijaukan komuniti kita sebagai budaya kota. So, terima kasih saya ucapkan pada dedikasi dan komitmen semua pihak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.